Sekarang ni dah pukul 7.06. Hari ni buka puasa, kita ada satu restoran kita nak pergi. My wife dah booking the place. Kemudiannya kita nak ke kebun dia. Aku nak kena teman wife aku pergi kerja. Kerja malam ke? Kesiannya wife aku suddenly dia kena pergi satu site ni. Malam ni juga kena settle kan. Tapi disebabkan tempat wife aku nak pergi tu dia dekat dengan seberang pantai selatan, jadi aku just cadangkan untuk wife aku pergi Moreh kat sana. Malam ni kita akan pergi Moreh dekat sebelah seberang pantai selatan. Okay. Malam ni kita akan buka puasa dekat situ. Thai Smile. Rakam kot. Macam baru je start berpuasa. Tapi hari ni dah hari ke-6 kita puasa. Cepat sungguh. Hari ke-5? Oh, hari ni hari ke-5. Salah. Hari ni adalah hari ke-5. Hari ke-5 pun sebenarnya sekejap je dah hari ke-5. Which mean kita dah nak masuk seminggu berpuasa. Hari ni aku dekat satu restoran makanan Thai. Nama dia Thai Smile. Restoran ni baru je buka tapi selalunya full house. That's why tadi kebetulan wife aku call dan ada available meja, jadi kami try lah dapatkan a booking here. Kita lagi dalam 2 minit untuk buka puasa. Kurma. Pak kurma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okay, sekarang dah dalam perjalanan balik. Tadi teman wife aku pergi tengok site. Malam-malam pun dia nak kena pergi tengok site kan. Siapa cakap orang kerajaan tak busy kan. Okay, sekarang ni nak plan asalnya kami nak pergi makan kerang. Tapi wife aku cakap dia kenyang lagi. Confirm kenyang lagi? Ya. Alamak gelap. Confirm kenyang lagi? Kenyang. Okay. So sebabkan dia cakap dia masih kenyang, jadi we decide untuk pergi minum-minum je malam ni as our Moreh. Kita minum apa? Mixu. Pergi minum mixu je. Okay, jom. Mixu mesti ramai. Nah. Okay, aku sekarang ada dekat Mixu. Tengok orang lalu sebelah kiri, tengok kereta lalu sebelah kanan. Sementara orang baru habis tarawih ni kan. So agak sibuk lah kat kawasan ni. Aku tadi baru baca berita tentang Mixu baru saja mendahului McDonald sebagai franchise yang paling besar di dunia. Kau bayangkan kan macam mana bisnes sekecil ni boleh melawan McDonald yang aku rasa dah berpuluh tahun lah bertapak kan. So it's quite interesting for us to learn about this kind of brands. Ni Mixu dia dah macam ikut footstep Speedmart. Speedmart ni dia buka banyak kedai-kedai dekat celah-celah kampung pun dah ada. Kalau pergi sampai ke hujung Selama, Perak, boleh jumpa Speedmart kat sana. Dan bagi aku tak mustahil satu hari nanti Mixu pun akan ikut jejak langkah Speedmart ni. Dia akan buka dekat celah-celah kampung, hujung-hujung pelusuk. Tiba-tiba ada Mixu kat situ. Bagi aku Mixu ni walaupun
bagi aku tak sihat lah kan. Dia manis, tapi dia mempunyai harga yang sangat critically murah. Kau bayangkan aiskrim boleh dapat berapa? RM2 aiskrim boleh dapat RM2 boleh dapat aiskrim. Air bubble tea boleh dapat RM6 dah boleh dapat. Kalau pergi kat pesaing yang lain kena bayar hampir RM10 untuk dapatkan air bubble tea. So sangatlah murah. Dia cockroach. Apa? Ada satu grasshopper. Grasshopper? Ya. Abang tak gambar lah. Tak mau. Nak letakkan journal ke Mitsu. Ai. Ni nak tak gambar satu cockroach. Cockroach? Grasshopper. Grasshopper. Sekejap je, hari ni dah hari kelima. Aku baru dapatkan. Jauhnya, pergilah dekat sikit. Okey lah. Okey, baru ambil gambar grasshopper. Dia panggil cockroach, padahal tu grasshopper. Benda konsisten ni adalah benda yang paling sukar sekali lah bagi aku. Cabaran yang paling besar dalam buat daily vlog. Kenapa blur? Bagilah sharp. Ambil gambar, tap untuk fokus. Go try. Cek. Bila buat daily vlog ni, benda paling bahaya sebenarnya bukan workload 9 to 5 kita, atau kekeringan idea tu menjadi penghalang utama untuk kekal konsisten. Tapi sebenarnya adalah the moment that you skip a day. Once you skip, that's when the problem started. Mula dari skip sehari, Abang suka. kemudian skip 2 hari, kemudian skip beberapa hari kemudian, asal jadi dekat 2 minggu tak upload apa-apa video. And then once kita start bagi alasan untuk kenapa kita tak konsisten, and that's when our momentum declining. Tengok dia buat cup sleeve untuk sempena Ramadan, which is not bad at all. Thoughtful design. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.